Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Kasirina Insyirah binti Zulkifli, pembentang pertama kumpulan kami. Hari ini kami akan membentangkan tajuk hidupan di darat yang merujuk kepada matlamat pembangunan Mampan ke-15, iaitu SDG 15 Life on Land. Hutan dan tanah merupakan asas kehidupan manusia. Ia bukan sahaja menghasilkan oksigen, malah menjadi habitat kepada jutaan spesies flora dan fauna. Namun, kita berdepan cabaran besar. Antara isu utama ialah penebangan hutan secara berlebihan untuk pembangunan dan pertanian. Akibatnya, banyak spesies haiwan hilang tempat tinggal dan berdepan kepupusan. Selain itu, pencemaran sungai dan tanah juga mengakibatkan banjir kilat serta menjejaskan kualiti hidup komuniti setempat. Semua masalah ini menunjukkan bahawa jika kita tidak mengambil tindakan, SDG 15 sukar dicapai. Nama saya Nur Amnifana binti Farin. Saya pembentang kedua. Hutan memainkan peranan penting dalam kelestarian bumi. Pertama, hutan ialah paru-paru dunia. Pokok-pokok hijau menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida, menjadikan udara lebih bersih. Kedua, hutan juga mengawal iklim global. Bayangkan, tanpa hutan, suhu bumi akan meningkat, cuaca jadi tidak menentu dan bencana lebih kerap berlaku. Ketiga, hutan ialah rumah kepada hidupan liar, harimau Melaya, gajah Asia dan burung enggan. Semuanya bergantung kepada hutan sebagai habitat. Jika hutan musnah, spesies ini akan pupus dan ekosistem jadi tidak seimbang. Keempat, hutan juga memberi sumber ubat-ubatan dan makanan. Banyak tumbuhan herba tradisional berasal dari hutan. Malah, hasil kayu dan buah hutan menyumbang kepada ekonomi negara. Inilah bukti jelas bahawa menjaga hutan menyokong SDG 15, malah memberi kesan kepada SDG lain seperti SDG 3, kesihatan baik, dan SDG 13, tindakan iklim. Saya Ain Alisa binti Muhammad Khairi, pembentang ketiga. Walaupun cabaran besar, masih ada banyak langkah yang boleh diambil. Pertama, program penanaman pokok perlu diperluaskan. Inisiatif seperti kempen 100 juta pokok membantu memulihkan kawasan hutan terjejas. Kedua, kerajaan telah mewartakan lebih 13.1 juta hektar hutan simpanan kekal. Kawasan ini mesti dijaga rapi dan pembalakan haram perlu ditangani dengan tegas. Ketiga, masyarakat boleh mengamalkan 3R iaitu reduce, reuse dan recycle. Walaupun nampak kecil tetapi mengurangkan sisa plastik dapat melindungi habitat darat dan sungai daripada pencemaran. Keempat, kita boleh menggunakan teknologi moden seperti satelit dan drone untuk memantau kawasan hutan. Teknologi ini membolehkan kita mengesan perubahan hidupan hutan dengan lebih cepat dan berkesan. Semua usaha ini adalah langkah praktikal untuk menyokong SDG 15 dan memastikan kelestarian hidup di darat. Saya Nur Adrina Azmiah binti Azman, pembentang terakhir. Mari kita lihat data semasa. Malaysia masih diliputi oleh 55% kawasan hutan, menjadikannya salah satu negara dengan hutan tropika terbesar di dunia. Tetapi, tanpa pengurusan baik, peratusan ini boleh menurun. Jika hutan dipelihara, kesan positifnya ialah udara bersih, iklim lebih stabil dan habitat haiwan terjamin. Namun, jika hutan musnah, kesan negatifnya ialah banjir kilat, pencemaran udara dan kepupusan spesies. Sebagai penutup, izinkan saya berkongsi sebuah pantun. Jaga hutan, elak bencana. Udara segar, bumi pelihara. Hidupan darat terus sejahtera. Generasi depan hidup gembira. Kesimpulannya, SDG 15 bukan sekadar matlamat global, tetapi amanah kita semua dengan menjaga hutan. Kita bukan sahaja melindungi alam sekitar, tetapi juga menjamin masa depan generasi akan datang. Sekian, terima kasih.